maka diharuskan memakan makanan yang diharamkan. Usul halal dan haram, Suratul Baqarah ayat 168 176. Tajuk ini menerangkan tentang perintah mencari rezeki yang halal, juga menerangkan tentang peraturan yang berkaitan dengannya dan beberapa jenis makanan yang haram dimakan seperti bangkai, darah, daging khinzir dan sembelihan yang tidak disebut atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, sekiranya seseorang itu dalam keadaan yang terdesak dan tidak mempunyai makanan, maka diharuskan memakan makanan yang diharamkan, sekadar apa yang diperuntukkan untuk dirinya bagi mengelakkan kemudaratan. Dan ini termasuk dalam perkara yang darurat. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara khususnya pada Suratul Baqarah ayat 172. Melalui firman Allah Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia itu untuk memakan makanan yang halal dan diperintahkan untuk kita bersyukur kepadanya. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana haiwan-haiwan disembelih oleh masyarakat yang bukan beragama Islam yang dikhususkan untuk perayaan mereka. Maka Sayyidina Aisyah menjawab, tinggalkanlah apa yang mereka sembelih pada hari itu, namun boleh memakan akan buah-buahan yang ada padanya. Maka ini nak menunjukkan betapa dalam memahami masalah halal dan haram ini perlulah ia dikembalikan kepada segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Al-Quran dan juga dalam sunnah bagi Nabi SAW.